invoice, inventory semua nampak macam senang lah bila ada negawan ni kan. Jimat masa, paperless, sampai tu boleh akses di mana-mana saja. Sistem negawan ni juga membantu saya untuk mengenal pasti pembutang yang tak bayar lagi lah. Jadi saya boleh arahkan pelani saya untuk follow up lah untuk payment tu. Tak kisahlah kami beli barang apa-apa, semua kita akan masuk dalam sistem negawan. Jadi daripada situ negawan akan auto tolak kita punya profit ke apa semua, jadi kita boleh tahu. Bila dah tahu kita punya untung dekat mana, jadi senang kita nak beli barang, nak restock. Kita restock barang pun kita restock ikut kemampuan kita. Dekat negawan dia boleh key in open item. Kita boleh gunakan untuk saya buat invoice. Sebab daripada open item tu kita boleh letak apa saja description dekat situ. Dalam quotation ni dia ada semua details berkaitan klien ada dalam tu. Termasuk juga jenis service yang kita tawarkan dan juga harga yang kita quotekan kepada klien. Atas tu dia ada keluar status paid ataupun unpaid. So bila ada keluar status unpaid kita bagi kat klien, so klien akan aware, oh aku tak bayar lagi, so aku kena bayar.